gösteriyor. Hatta belakang sana. şey diyorlar işte uluslararası şöyle yeni şeyler var. Uluslararası Depan. şu an dinliyorsunuz. Savaş bölgesine gidiyorsunuz. İşte yardımları açık olana yatırın. Bize teslim edin. Biz bunları güvenli bir şekilde aktaralım. Gibi böyle komik şeyler de söylendi. Bahagian depan. Zaten misyon başkanları bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Dan semuanya. İsteyen bir devlete güven olmayacağı InsyaAllah saya tak dapat kontak lagi dengan rakan-rakan saya. Tapi jangan risau, Datuk Sani yang berada di ground dan juga Tuan Adi pantau keadaan kami. If anything happen, just share je semua live source yang kawan-kawan saya buat. Saya berharap semoga kawan-kawan saya berada dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Dan tadi saya mendengar jeritan demi jeritan. Saya dengar jeritan demi jeritan. Saya tak pasti jeritan daripada bot yang mana, tapi sangat kuat. Saya tak pasti apa yang terjadi. Tapi harapnya semua berada dalam keadaan baik dan mereka tenang tanpa melawan apa-apa pun yang IDF buat kepada mereka, insyaAllah. InsyaAllah korang jangan risau. Jangan risau. Kita cuba untuk tenang bersama-sama, insyaAllah. Kita punya radio masih kena hijack lagi. Kami bergerak secara berjauhan juga. Ni Keno sekarang ni cuba jarak jauhkan daripada sekatan-sekatan. Kalau kalian tengok, sekejap ya. Sekejap. Kalau kalian dapat tengok, dekat sebelah sana tu, lampu-lampu tu, itu adalah lampu-lampu tak nampak nampak. Sekejap korang. Nampak tak yang merah-merah kat belakang sana tu? Nampak tak yang merah-merah kat belakang sana? Sekejap saya cuba. Ayat. Jangan risau, saya takkan kelang kabut untuk buang handphone saya. Selagi saya boleh sorok, saya sorok. Saya akan rungkaikan juga apa Israel punya perbuatan. Nampak tak? Banyak yang dah kena intercept. Kami dikelilingi oleh IDF sekarang ini. Lampu tak berapa nak cerah. Saya harap rakan-rakan saya semua berada dalam keadaan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sebelah sana pun semua dah kena intercept. Saya belum buang lagi handphone saya dan juga saya punya power bank. Saya tak nak terburu-buru untuk buang selagi mereka belum naik ke atas kapal saya. Mereka ada kelilingi saya tadi, semua kepung saya punya bot. Tapi kemudian seolah-olah Allah tu menutupi mata mereka sebab saya kena kepung tadi banyak sangat-sangat bot. Tapi lepas tu diorang macam tak nampak saya punya bot. Subhanallah. Subhanallah. Saya tak, memang Allah tu